Okey. Hai. Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi. Petang ni saya nak pasangkan screen protector pada phone ni. Phone ni Vivo iQOO 12. Dia punya original screen protector ni dah hilang, dah kena cabut oleh budak-budak. Jadi kita nak pasang. Dan yang kita dah beli, yang kita dah dapat, yang ni lah. So buka dulu. Ya Allah, bismillah. Wah, tumpul pisau. Pandainya. Korang kalau ada dengar bunyi apa-apa lagu ke dekat belakang tu, abaikan je lah. Dapat. Okay. Oh, dia bagi ni je. Dia bagi macam ni je. So ada yang ni jenis ceramik. This sticker helps to remove tapi ni dah macam dah bocor. Dia ada macam bubble kat sini. Macam ada bubble. This sticker help to remove the mask from the screen guard. Please peel off the mask with this. So yang ni nanti dia akan jadi macam ni lah. Macam tu. Peel. Gitu. Nanti kita pasang macam ni lah. Biasa macam ni lah terbalik. Kecil coet macam tu je. Dia tak ngam. Tak tu sangat. Tak penuh, tak apalah. Tapi yang ni jenis anti fingerprint. Macam yang ni juga, anti fingerprint. Macam yang ni, walaupun dia anti fingerprint kan, tapi dia boleh detect ni lah, apa nama, fingerprint. Kalau yang ni, dia privacy, nampak? Privacy dan dia tak detect fingerprint kalau dia tak buat lubang kat sini. Jadi dekat kawasan bahagian fingerprint ni, dia bulat, dia kosong kat itu. Tapi tak apa, kita try pasang ni dulu. Saya buka cover ni dulu. Dan jangan lupa untuk bagi habuk-habuk dia hilang. Mana dia punya pam-pam? Okay, first guna yang ni dulu, yang basah ni tau. Untuk hilangkan. Gunalah. Jangan tak guna. Ya Allah, basah. Nama pun basah kan. Bismillah. Basahkan je, tak apa, tak ada masalah. Nak cuci betul-betul ni kawasan kot-kot ada habuk ke, ada apa, ada cala-cala. Tapi kalau dah ada cala-cala, skrin tu dah ada cala-cala tu, kira macam kirim salam je lah. Reda je lah. Dalam hidup ni memang gitu. Ada benda yang kita kena reda. Ada benda yang kita kena usaha dulu sebelum tawakal. Okay. Dah habis yang ni, kita pakai yang kering pula. Yang kering ni perlu juga. Jangan kata tak perlu. Sebenarnya ada je dia punya alat untuk pasang pada skrin ni, tapi saya tak ingat letak mana. Jadi saya tak letak lah, tak pakailah alat tu. Ya Allah, terbang. Jangan bagi terbang ni. Bahaya. Okay, lap. Jangan tak lap.
Bagi dia kering. Dan pastikan tak ada habuk walaupun kecil. Sebab sekecil-kecil habuk tu dia boleh menyebabkan bubble. Dan satu lagi, kalau nak tiup, jangan guna mulut. Merecik air liur, tahi gigi apa pada skrin. Nak elok pakailah masker tu kan, pelitup mulut dan hidung, pelitup muka. Lepas tu pakai ada ni. Lepas tu kalau ada stiker untuk tangkap tangkap habuk tu, pakailah. Kalau tak ada, guna je lah masking tape ke, selotip ke apa ke, tak kisah, boleh je. Tapi kena pandai lah, jangan terlalu sampai melekat dia punya gam pula. Okay, dah. Lepas tu, ni sebenarnya saya ambil yang jenis seramik. Mana dah terbang tadi? Bismillah, kita buka dulu. Dia tak sama. Dia tak sama tengah. Kalau ada scraper tu, gunalah scraper dia. Tapi saya tak ada scraper tu, saya guna kad. Nyanyi. Dia kalau dah lama guna, beberapa hari, skrin panas apa ni, bubble ni akan hilang juga. Cuma kalau boleh usahakan untuk hilangkan sebelum dia hilang sendiri tu, usahakan dah dulu. Cuma jangan over sangat lah, yang terlebih sampai rosak pula. Okay, so saya kira dah siap dah ni. Okay, so dah boleh guna kan. Dia matte lah, matte. Dia tak berkilat. Kalau dia tak berkilat satu, lepas tu kalau main game kan, phone ni dia memang khas untuk main game. Jadi kalau dengan jari tu, dia tak melekat lah. Dan dia tak meninggalkan kesan fingerprint. Dia tak meninggalkan cap jari. Okay, boleh lah tu ha. Ni dia lambat ni, nanti dia
skrin panas selalu main kan, orang push rank tu selalu push rank nanti hilang tu. So Okay, kalau korang berkenan nak pilih, korang pilih lah untuk apa phone korang. Ada yang support private dengan thumbprint, ada yang tak support. Contoh macam yang saya tunjuk tadi lah, ada yang support macam yang ni, dia tak support untuk private screen, jadi dia akan bulat kat sini, jadi pelik lah. Macam yang ni dia mate tak kisah, mate boleh je guna. Contoh ni kan, masih boleh. So tu saja. Sekian, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.